Okay, aku nak test subtitle ya. Title? Subtitle. Subtitle. Dia kan ada subtitle bawah tu. Oh, Kalau kau tak faham, kau ni lah. Dia translate lah. faham. Cuba cakap I love Hasibat. Bahasa Tamil. Cepat lah. Tak nak aku. Cepat lah test. Dia nak subtitle dia ada keluar tak? Tak nak aku. Tak nak. Okay lah. I hate Hasibat. Tengah bang. Apa, no name mention lah. Tapi nanti kita tu lah, dia tak faham pun. Siapa tahu. Ha? Kita tengok, faham pula, dia datang tanya. Siapa awak ni? Saya tak kenal. Who are you? Who are you? Who are you? What you doing here? I live here. Put me down. Kau ni siapa? Kau tinggal sini ke? Macam bodoh. Aku hanyalah babi. Tit. Lagi dia punya ada sensor dia. Tit. Okay, Kita sensor kalau kita sebut Hasibat tit. Tolong, editor tolong sensor. ni Akid cakap minggu depan dia datang balik. Ha? Mampu dia. Baru cakap pasal hari ni kita tak boleh cakap pasal Hasibat lah. Cakap pasal benda lain pula. Sebenarnya dah banyak dosa dia transfer kat kau. Saya? Kenapa pula saya kau? Ha? Bukan. Why me? Kau cakap pasal dia banyak semalam. Tak boleh, harusnya kau kena duduk sini lah. Sedap sikit. Tapi sini tak nampak. Tak nampak kan? Nampak. Tak apa, tak nampak sangat, tak apa. Ni menu hari ni ke semalam? Malamnya. Boleh pakai lah? Tak sama. Tak tukar. 26 bulan 9. 29 bulan 6, 29 bulan 4. Jadi 30. Bulan 4 30, bukan 31 lah? Ha? 30? Kalau aku salah lah tu. Salah apa? Oh. Sebab itu, dekat mahkamah tu aku cakap 31 April. Itu salah, 31 April nak. 31. Ini dah cuci ke? Aku tengok sekejap. Dalam dah tahu bang. Joko tingkir ngambet dawet. Ini dia tak buat lagi ke? Tak buat. Hasibat! Hasibat! Aduh. Macam orang Jepun tu, kau tahu? Bakero! Okay, haru lah. Bakero! Dia maksud dia tu lah. Hasibat tu. Bakero! Aduh. Ni yang kau buat ni, DB. DB? Buat tadi? Dia tak buat apa-apa. Tak ada yang panel ni sekarang ni. Yang tu. Betul. Hasibat. Suka hati dia je. Betul? Apa tu? Apa? Nothing matters. Nothing matters. Dia tulis kat situ not yet clean, tapi dia dah villain lah. So maksudnya macam mana? Macam mana tu? Macam tu lah. Macam tu lah bang. Macam mana? La 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 la. Seorang-seorang? Esok lah. Tengok dulu macam mana. Nonton nama lah. Tak larat nak masuk esok ni. Hari ni pun dah tak larat nak kerja. Labor Day. Ya tu. Oh, patutnya Labor Day kena kerja kan? Betul. Ya ke? Sebab hari pekerja.
So kau kena kerja lah. Hei! Apa? Oli pasti dah return kan? Kuliah mana pula? Oli besar tu. Kuliah besar aku return lah. Ha. Kamu kita tak clear gitu. Ha? Tak clear? Dia kata tak return lagi Oli. Siapa yang cakap? Aziz kata. Tu klip mana? Eh? Aku dah beritahu kat Naha. Aku dah return dah kat Naha. Pagi tu. Lepas tu siapa yang belum tang? Tapi macam mana apa masalah dia sekarang ni? Kalau dia pun dia tak. Tapi nak buat kita. The heck? The heck? Dah petang tu orang pakai lagi petang tu. Tak pakai lah. Lah aku return tu lah. Ha, pagi tu aku dah return kat Naha. Tu. Dia dah keluar kan. Lepas tu, Aku nampak ada return. Aku yang mesti kat tepi. ha. Tak tahu kalau dia melencong di tandas ke. Aku bagi kat Naha, lepas tu memang dia dah keluar kan. Ni nama kat mana tak clear ni sebenarnya? Kat Amos apa? Ha. Ha? Ambil dalam almari. 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 Mari. Almari. Ha? Dia kata kunci tak ada. Bukan Amal tak ada, kunci tak ada. Amal tak ada, kunci tak ada. Amal tak ada, kunci tak ada. Aku jadahnya aku dah bagi kunci tu, aku return tu keluar Amos. Dia tak pakai jadah dia lagi. Ha. Sebab petang tu nampak ada orang lain pakai. Maksudnya, Pukul hati tak? ha? Tak pukul orang yang tu krip tu. Pagi tu aku dah return lah. Ha, pakai nama Irwan kan? Kan? Ha. Ha. Ni aku cakap dengar dalam mikrofon. Ha? Aku cakap dengar dalam mikrofon. Mari sini tak dengar. I don't want to be saya. Ah, Syibat! Tiba-tiba Syibat. Ha? Tania. Hmm? Tania. Kalau butuh. Tanya untuk apa ni? Kau tak dengar kunci pagi tadi? Dia makan dengar pun dia tidur je tu. Dah lah Saya pukul dengar. Sebab apa ni? Kan ni identiti semua masuk balik. Oh, 3 orang je. Dia kata maybe half. Dia kata. maybe half. Tapi aku rasa dia confirm tak dapat balik tu. Sebab dia dah perform sana. Dia dah perform tu. Tak tahu juga sebab ramai yang Dawi semalam kata dengan aku, everyone tak suka dia. Dia Dawi pergi tu, first nama dia kena pilih Dawi. Siapa pilih Ewan? So memang dah aim awal-awal lah. Sebab memang Dawi datang dia kata, aku dapat tahu yang nama aku kena pilih sebab Ewan pilih. Aku sebab Ewan Ewan cakap nama dia aku ada orang komplain. Sebab nama dia maksudnya dipilih oleh management tak? Dia ada 2. Mula management minta. Management tu ada Sofi, Jul, Irul, Hakim, Aziz. Nama yang ni lah. Dipilih management. Oh, Zawi tak ada lah. Memang Ewan tak nak. Memang Ewan spek semua ni dia pilih. Dia pilih yang dia pilih. Ya tu. Ada Zawi, dia kata first nama lelaki yang dia pilih Zawi. Dia kata G. Padahal nama dia Z tu paling bawah. Dia ikut dia bawah kot. Dia ikut dia bawah. So maksudnya nombor paling cerak. Faham kena? Ha? Masih dah. Tak apa, nanti aku hantar pergi Zoom kau. Syok ah. Banyak syok ah. Tolonglah jangan balik. Ha? Pening nanti. Tak ada lama aku kena potong. Tanda